Assalamualaikum, salam terima kasih kepada para Salam sejahtera. Hari ini adik berada di Kampung Kota Keran. Kampung Kota Keran ialah satu adalah kampung bila yang sebenarnya sejarah negeri Perlis. Kampung Kota Keran ialah tempat Malaysia. Terima kasih kepada petara pertempuran di antara askar di Raja Kedah dengan askar Siam. Pertempuran itu dikenali sebagai pertempuran Sufi. Daripada saya Adi Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya berada di Kampung Kota Keran. setiap Satu kampung di dalam doakan berikan kampung ini terletak di daerah Kota Kayang. Sejarah negeri Perlis bermula di Kota Kayang. Kota Kayang ialah tempat lahirnya negeri Perlis. Okey, negeri Perlis, negeri berdaulat, lahir daripada Kota Kayang inilah. Raja Perlis yang pertama iaitu mengikut sejarah Salasilah Kesetingah Raja Perlis, pengasas kerajaan negeri Perlis ialah Syekh Harun Putra Jamalullah. Beliau mengasas kerajaan negeri Perlis di Arab, dan tempat penempatan Raja Perlis yang pertama ialah di kota Mahrum Kayang inilah tempat iaitu almarhum Tuanku Syed Husin Jamalullah. Selepas Syed Husin Jamalullah, beliau diganti oleh Syed Ahmad Jamalullah. Selepas Syed Ahmad Jamalullah, baginda diganti oleh pula ialah Tuanku Syed Safi Jamalullah sebagai Raja Perlis. Selepas Tuanku Syed Safi Jamalullah, baginda diganti oleh Syed Alwi Jamalullah. Masjid Syed Alwi Jamalullah yang terkenal adalah hasil tangan daripada Tuanku Syed Alwi Jamalullah, iaitu Raja Perlis. Baginda telah membina masjid itu dan banyak contoh seperti Jalan Raya, pengangkutannya dibina semasa era zaman Syed Alwi Tuanku Syed Alwi Jamalullah. Selepas Tuanku Syed Alwi Jamalullah, beliau digantikan oleh digantikan oleh pengganti beliau iaitu Syed Hamzah Jamalullah sebagai Raja Perlis selama pemerintahan tentera Jepun. Selepas zaman pemerintahan Jepun, baginda digantikan oleh Duli Imam Mulia Tuanku Syed Putra Jamalullah, dan sekarang ialah Duli Imam Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah. Sejarah negeri Perlis bermula di sini, maka lahirnya sebuah negara, sebuah negeri yang ada. Sebagai rakyat negeri Perlis, kita hendaklah sentiasa taat setia kepada pemerintahan Diraja Negeri Perlis. Saya buat ini adalah sebagai taat setia saya kepada Duli Imam Mulia Tuanku Raja Perlis sebagai Raja Perlis. Sekian daripada Pakcik Abdul Hadi Ismail atau Adi Kama Production, dan saya sebagai seorang warga negeri Perlis, seorang anak watan negeri Perlis, akan sentiasa mencari untuk mempromosikan negeri tuanku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita ke sawah padi di negeri Perlis Indra Kayangan. Sawah padi ni okey, kita mendapat iaitu bukit, kawasan bukit. Okey, alhamdulillah. Jikalau ni adalah bukit. Okey. Ni adalah parit. Okey, petang-petang orang Perlis selalu dia selalu mengaikan lah. Aktiviti orang Perlis petang-petang selalu mengaikan. Ni kerana ada dalam ni adalah ikan puyuh, ikan sepat, ikan ruan, ikan kalau orang luar nak kenal, itulah gelung. Inilah gelung. Gelung untuk memasukkan ayak pada sawah padi, keluar masuk ke gelung ni lah. Untuk sumber pengairan air sawah padi. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, guna nama Allah. Ni adalah burung. Burung ini iaitu burung. Berterbanglah wahai sang burung ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berada di kawasan apa
kawasan Kuala Lumpur, kita akan nampak berguna mekar. Okey, kita pulang ke kampung. Iaitu ke kampung kita akan melihat bukit, rumah kampung, sawah padi, hijau. Inilah pemandangan kampung dengan pokoknya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah kampung Ujung Bukit. Kampung Ujung Bukit mempunyai homestay. Iaitu homestay di dalam kawasan bukit lah. Ini adalah pemandangan daripada kampung Ujung Bukit. Kita Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu kali. Ini saya nak memperkenalkan tempat kelahiran saya, iaitu Kampung Matayak. Matayak Perlis. Kami kawasan Matayak ni terdiri daripada beberapa kampung dan taman lah. Ni adalah pemandangan di atas ni kawasan Matayak. Itu ada bukit Matayak menjadi simbol bagi orang Matayak. Perlis lah. Itu ada Bukit Cuping berjiran dengan Bukit Matayak. Kita cari Bukit Mulang. Bukit Mulang berada di sana. Ke Kampung Mulang. Ini adalah pemandangan atas highway Matayak.